Dekat tangan saya ni ada emas 1 gram 1 gram, 1 gram 2 keping iaitu 2 gram yang bernilai sekitar RM1,200 dan ini juga adalah cash yang juga bernilai sekitar RM1,200. Saya nak terangkan tentang akaun emas physical gap Public Gold. Apabila kita menabung dekat akaun emas gap, maksudnya kita alihkan duit ke dalam bentuk gram-gram emas. Andai katalah harga emas hari ni ngam-ngam RM1,200 ataupun RM600 per gram, saya beli RM1,200, apabila saya masukkan dekat akaun emas gap RM1,200, ia akan automatik kepada 2 gram emas. 2 gram emas tersebut mungkin kita tak decide lagi untuk keluarkan secara fizikal. Tapi maksudnya kita sudah memiliki 2 gram emas dalam akaun emas physical gap. Jadi andai katalah kita decide untuk keluarkan 2 gram, kita boleh arahkan sistem untuk keluarkan 2 gram emas ini, Public Gold post direct daripada kilang terus ke rumah kita. Ataupun kalau kita tak nak keluarkan fizikal lagi pun boleh, mungkin kita nak menabung sampai ada 20 gram macam ni, kita boleh menabung dekat akaun emas gap. Kita boleh menabung serendah RM100 sahaja. Andai katalah kita ada duit lebih RM1,000, kita boleh menabung RM1,000 dekat akaun emas gap dan 100% di-convert dekat akaun emas physical gap. Jadi bagi anda yang nak mulakan tabungan emas yang pertama, nak menabung dulu dekat akaun emas gap, boleh isi web biru dekat bawah untuk saya guide secara personal langkah-langkah menabung dengan cara yang terbaik sesuai untuk anda.